Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah haiwan pop-pop. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah kertas warna, belon, gunting, pen warna, pita pelekat dan pita dua muka. Langkah pertama, lipatkan kertas warna kepada dua bahagian. Langkah kedua, lukiskan haiwan kegemaran adik-adik di atas kertas warna. Langkah ketiga, lekatkan pita pelekat di atas lukisan dan guntingkan. Langkah keempat, guntingkan juga pada bahagian mulut. Langkah kelima, tanda dan lekatkan pita dua muka di atas lukisan. Langkah keenam, lekatkan belon pada bahagian tengah mulut. Dan langkah terakhir, cantum dan lekatkan pita pelekat di sekeliling haiwan kertas itu. Dah siap! Selamat mencuba adik-adik!